Ni satu lagi pot iftar dengan moreh yang baru saja buka dekat Alostar. Jom kita tengok menu apa yang ada dekat Macam Sedap ni. First kita try dia punya meatball. Cicah gravy dengan jam dia ni memang sedap. Yang ni orang kata buah teringat lah. Dia punya corny sausage ni pula penuh dengan daging tau. Sos dia pun secukup rasa. Lepak malam-malam nak makan ringan-ringan kan, hampa boleh ambil roti bakar dia ni. Sedap. Roasted chicken dengan butter rice dia ni sebiji macam dekat Kenny tau. Ayam dia ni flavorful dan sangat tender. Spaghetti pun dia pada. Yang ni buttermilk chicken. Dia ada hint pedas sikit, so bila kita makan dia takkan muak lah. Yang ni kalau kami mai mesti kami akan repeat. Hampa boleh try juga dia punya spaghetti creamy mushroom ni. Yang ni dia mai sekali dengan chicken chop tau. Spaghetti dia creamy, chicken chop dia pun hangat. Kalau hampa nak ngopi-ngopi pun ada. Coffee dia ni smooth je. Ayak coklat dia pun pekat elok. Kalau hampa nak masam-masam boleh ambil yang ni. Kalau hampa nak minum jus pun ada. Dekat sini kalau bulan puasa dia buka daripada pukul 5 sampai 11 malam. Nanti lepas puasa dia akan buka start daripada pukul 4 petang tau. Untuk raya ni dia tutup hari raya pertama je. Ni menu-menu yang ada dekat sini, so hampa boleh tengok lah. Kedai depa ni sederet dengan bantai steamboat dan mokti hutan kampung. So tunggu apa lagi, jangan lupa singgah.